Hai, Assalamualaikum. Hari ni Tengku Butang nak share dengan korang video pasal handphone Samsung Galaxy J3 Pro yang Tengku Butang baru beli semalam. Habis Tengku Butang yang belikan. So, Tengku Butang nak share dengan korang lah handphone ni. Handphone ni Tengku Butang beli dengan harga RM699 di butik Samsung. Dan apa yang Tengku Butang diberitahu oleh Abi, ada 3 design yang keluar serentak, iaitu Samsung Galaxy J3 Pro, ini Samsung Galaxy J5 Pro kalau tak silap Tengku Butang, dan Samsung Galaxy J7. Tengku Butang tak tahu Pro ke ataupun J7 je. Korang boleh tengok dekat internet ya, Google. So Tengku Butang beli ni sebab Tengku Butang memang suka brand Samsung. So kelebihan-kelebihan dia nanti Tengku Butang akan cerita. Okey, yang ini ada 1 tahun pelindungan skrin protected, dan 1 tahun waranti lanjutan. Kini ada 2 tahun ya. Tertakluk kepada terma dan syarat. Info lanjut layari www.samsung.com.my. Tempoh terhad hingga 30 September 2017. So kalau korang nak macam ni, 1 tahun plus 1 tahun waranti, korang kena beli sebelum 30 September 2017. So ni ada waranti Samsung. Okey, lepas tu atas ni dia tulis Southeast Asian SIM card only. Dan ni kat belakang ni kelebihan-kelebihan dia. Okey, kelebihan-kelebihan dia, ini ada tulis kat sini ya. Metal, 13 megapiksel kamera belakang, kamera depan untuk selfie tu 5 megapiksel. Lepas tu ada flash, LED flash. Ni 4G Lite, 1.4 GHz quad core processor, 126.7 mm. Kini 5 inci HD TFT, 5 inci ya. 13 megapiksel macam Tengku Butang cakap tadi. Kamera belakang, kamera depan selfie tu 5 megapiksel. Dan yang paling penting 16 GB memory. Yang mana ni yang Tengku Butang paling nak sekali. Okey, Tengku Butang nak buka, kita tengok ya isi dalam dia. Okey, ni dah buka semalam tapi Tengku Butang simpan balik sebab SIM card dalam ni kena pakai nano SIM. Tengku Butang punya SIM card kecil besar, so tak boleh nak masuk SIM card tu, kena potong dulu. Okey, ni dia handphone dalam dia. Okey. Nanti Tengku Butang akan tunjuk yang ini ya. Kita tengok yang ini dulu. Okey, dalam dia ada apa? Ada guide, quick start guide untuk handphone tu. Kalau korang tak reti apa-apa, baca dulu kat dalam ni. Dia ada versi China, bahasa Cina dan bahasa Inggeris. Okey, korang boleh bacalah semua. Kat sini. Okey. Lepas tu kat dalam ni ada apa? Kepala charger ni, charger handphone. Macam biasa. Dia punya kabel ni. Ni kabel dia. Okey. Lepas tu dia punya ni, earphone ni.
earphone ni Tengku Butang suka sebab earphone ni dia jenis macam ni. Dia bukan jenis maksud Tengku Butang, dia bukan jenis yang bulat tu sakit telinga, masuk dalam telinga. Yang ini dia just macam ni, just nice. Dia macam ni. Tengku Butang suka sebab tak payah nak tekan-tekan ke dalam lubang telinga tu kan. Okey. Dan Tengku Butang suka. Okey, ini memuaskan hati. Selain daripada tu, ni kat sini bil. Sekejap ya, bil ni tengok harga dia. RM699 tepat-tepat. So kalau nak beli kat butik lah kalau nak harga macam ni. Kalau nak kat tempat lain Tengku Butang tak tahu, mungkin lagi murah ataupun mungkin lagi mahal, Tengku Butang tak tahu ya. Tapi better korang beli dekat butik Samsung terus sebab kita tahu dia punya originality dia. Takkanlah Samsung jual yang fake kan. Okey. Dan itu tadi isi kat dalam dia. Sekarang ni Tengku Butang nak share. Okey. Ni dia alat ni. Nampak tak? Okey, alat ni digunakan untuk cucuk dekat korang punya bahagian slide untuk letak SIM card tu. Korang kena cucuk guna ni dan baru dia akan terbuka. Dan baru korang boleh letak SIM card. Cara dia ada dekat sini. Korang boleh baca manual ni. Nampak kan? Guna benda ni. Benda ni. Cucuk dekat satu lubang. Dekat handphone. Dekat bahagian tepi ni. Untuk masuk slide SIM card kan. Ni. Dia ada 2 lubang sebab ada dual SIM. So, korang boleh masukkan SIM card guna itu ya. Okey, itu saja.